Pejabat Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM Cawangan Miri Sarawak memberi komitmen untuk memperkukuh sistem penyampaian perkhidmatan SSM sebagai sebuah badan berkanun yang bertanggungjawab mengawal selia pendaftaran syarikat dan entiti perniagaan di Malaysia. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali, pejabat SSM Cawangan Miri ini akan berfungsi sebagai pusat utama kepada komuniti sektor korporat di Miri serta kawasan sekitarnya termasuk Bintulu, Limbang dan Lawas bagi memudahkan pelbagai urusan berkaitan pendaftaran syarikat dan perkongsian liabiliti terhad PLT. Selain daripada ibu pejabat SSM itu sendiri di Kuala Lumpur, SSM at Central Kuala Lumpur, kita juga mempunyai premis sendiri pejabat negeri di Melaka, Perak dan Sarawak. Dan daripada 7 pejabat SSM Cawangan yang ada, satu-satunya SSM Cawangan yang beroperasi di bangunan sendiri adalah di Miri. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan perasmian Pejabat Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM Cawangan Miri di Miri. Dalam majlis yang sama, Dato' Armizan turut menyampaikan sumbangan wakalah zakat korporat dan tanggungjawab sosial korporat SSM berjumlah RM197,356. Sumbangan berupa sebuah van jenazah bernilai RM137,356 diberikan kepada Masjid Al-Ummah Miri, manakala sumbangan wakalah zakat korporat dan tanggungjawab sosial korporat SSM berjumlah RM60,000 diberikan kepada golongan asnaf, persatuan serta pertubuhan OKU dan surau sekitar Miri.